Assalamualaikum geng. Korang dah tengok dah video Jet 2DM yang itu hari waktu dia nak landing, dia tergelincir. Ada geng-geng RC beginner yang tanya dekat saya, Azim, boleh tak kalau kita main RC plane ni boleh jadi macam tu, tergelincir? Jawapan dia, boleh geng. Dia ada dua sebab. Pertama sekali adalah kalau kita hot landing dan hard landing. Dia terhentak tu, dia boleh melambung balik lah. Dan kedua adalah wheelbarrow landing. Wheelbarrow landing ni dia main landing je tanpa flare. Jadi bila dia touch kat sini dia boleh melambung lah dekat situ. Saya nak share sikit macam mana kalau kita nak landing RC plane ni. Korang just low throttle. Lepas tu kita akan buat descent macam ni. Dia approach speed. So biar dia glide. Dan kalau macam contohlah ketinggian yang kita dah rasa selesa, macam contohlah 3 kaki ke 5 kaki, kita boleh level balik. Level balik ni untuk kita kurangkan dia punya airspeed, biar drag tu yang perlahankan kapal. Kemudian dah rasa kapal tu dah slow, dia akan stall. Stall ni kita akan main elevator kat sini. Elevator kat sini untuk kita kawal dia punya pitch lah, kita kawal airspeed dia. Kemudian kita akan main dengan throttle kat sini. Throttle kat sini untuk kawal dia punya altitude. Nampak ni. Dia stall speed, dia boleh terbang slow tapi kita kena ada flare kat sini lah. Kita attack off angle ni lebih sikit. Kemudian kita nak perlahankan hentakan tu, kita akan main throttle kat sini untuk kawal altitude. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang boleh share geng, komen kat bawah. Saya akan share lagi dia punya technical, macam nak fly. Sebab sebelum ni saya banyak share video-video review, video-video maiden flight kan. Lepas ni kita nak share video technical sikit. Okay, saya perlukan support korang. Kalau korang nak beli real tu tak dapat, tapi korang boleh beli yang RC plane model ni, ada ready stock geng.